Seperti biasa, bila air Sungai Pahang keruh, jadi aku pun ke port biasalah di Tasik Tebiau, ataupun nama betul dia Tasik Paya Bunga. Okey, untuk memancing aku menggunakan dua joran saja. Tapi aku bukan nak mancing sangat sebenarnya. Cuma aku nak habiskan sisa pelet yang lama. Pelet ni aku dah buat 2 minggu lepas. Jadi kita cuma menggunakan spray bom jaring saja. Aku tak menggunakan mata kain, spray bom mata tu. Jadi kita kepal dan kita sangkut pada cili menggunakan batu saiz 7 untuk mencari ikan sisik je. Cari ikan terpuling ke ataupun ikan lampam. Okey, tak ada beberapa saat guys. Okey, jadi kita karau, kita gulung, tak ada beberapa saat tiba-tiba joran diketuk. Memang banyak. Kira adalah juga ketuk pada waktu ni. Tapi kita tunggu lagi. Kita tak sambat. Kita biar je sebab kita nak supaya dia kena banyak sikit. Ada ketuk lagi. Tapi bila kita karau, tak ada, terlepas. Okey, sambil-sambil tu kita tengok ada jiran kita ni, ada kawan tu dia memancing. Tapi bukan mancing tenggalan, dia mencari ikan tomai menggunakan 5 joran. Memang banyak. Tapi kalau tengok pada hari ni banyak tomai ni. Okey, sambil-sambil itu kita tengok ada kepala udang kan. Bila kita perhatikan, ini bukan udang biasa ni. Ini adalah udang galah. Rupanya dekat sini ada udang galah. Tu rodong kita. Aku galip tu tengok jiran sebelah ni. Berapa kali dah dia sambat, tak lekat-lekat. Jadi aku pun buat kesimpulan, air macam ni memang air tomai. Bila air tomai memang payah nak mancing ikan tenggalan. Sebabnya ikan tomai meronda, ikan tenggalan makan takut. Tapi kita dah sampai, kita mancing jugalah. Dan ni ada rodong kita, dia datang daripada Jerantut. Oh, memang jauh dia datang kan. Oh, dia mencari tenggalan. Hotel. Lampau banyak. Ni habis kita daripada Jerantut mari sini mancing. Kalau kerau apa jauh ke? Aduh. Mata-mata nak cari. Manja pasifu. Nak mancing baung katanya, tenggalai. Oh, umpan ready. Umpan main Kelantan. Ready stop. Umpan ni lain macam umpan dia ni. Bang kasih hentam. Tak apa, cuba. Mana dah? Jaring tak ada? Rasa bau. No barang. Dia bergerak solo daripada Kuala Kerau. Oh. Jauh mari. Nampak tak apa pun dia bawa. Okey, kemudian kita sambung pula part jiran kita sebelah ni. Yang ni kali ketiga. Dia menyambat tomai lagi. Dia tunggu. Akhirnya ikan tomai tu telan dia punya umpan melebihi dawan. Lalah putus, tak ada rezeki lagi. Kawan kita ni daripada Kuantan, jauh dia datang. Dan kemudian kali keempat barulah ada rezeki strike tomai. Oh, yang ni saya tak besar sangat lah, tapi boleh lah ada rezeki untuk kali keempat ni. Jadi jika ada yang tanya di Tasik Tebiau ni, Tasik Paya Bunga ni ada ke tomai? Ada, dekat sini memang port tomai. Cumanya atas orang sama ada dia nak mencari ataupun tak nak mencari. Macam aku memang tak berapa suka sangat nak mancing tomai. Sebabnya ikan tomai ni kita tak makan. Sebab aku ni akan mancing ikan yang aku makan. Jadi inilah rezeki yang dia dapat pada hari ni. Dia tak datang depan sini ya. Oh, dia ke sini. Saya cakap kenapa longgar punya tali. Oh, dia meluru. Dia mari sini dah, tepi dah. 他来到这里了哎。还在旁边，你打。 Dia cari rebus. 你有转筋，还有这样子转筋。这个2 kilo 有啊，2 kilo ada. Hari ni tak ada kumpau. Yang penting ni tak kumpau. Jadi begitulah cerita untuk hari ni. Dan yang paling penting hari ni aku kumpau. Kumpak itu pasti. Bukan selalunya kita ada hasil.